اللهم صل على سيدنا وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك منك النار. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أجيالنا وأموالنا وأولادنا Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang melipatkan alam ini, Tuhan yang melipatkan alam ini, Ya Allah, kami bersyukur padamu Ya Allah kerana kami sampai di destinasi di Kimi Resort. Kimi Chalet. Yalah, Chalet ke resort apa? Semoga kami berharap pula semoga majlis pada malam ini itu majlis reunion UKS 64 tahun 2025 berjalan dengan lancar. Inilah keberkatan pada majlis ini ya Allah. Semoga semuanya berada dalam keadaan keridhaan semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Untuk tidak melengah masa lagi, kita jemput Tok Guru kita lah memberi sepatah dua ucapan majlis kita malam ini. Encik Aziz Ahmad sebagai Tok Guru kita malam ini. Boleh cakap buat apa? Terima kasih kepada majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diucapkan Alhamdulillah diucapkan kepada semua ahli-ahli MZS yang berjaya mengadakan majlis yang tak seberapa ini. Jadi sebenarnya kita berterima kasih kepada ahli-ahli kita dan terutamanya yang jadi tulang belakangnya ialah Cik Jo yang betul-betul untuk mengadakan majlis kita malam ini. Bagi saya, majlis ini
kalau boleh nak diadakan setiap hari. Antara kita yang satu lagi satu yang telah pergi. Yalah kita ni hari ni tadi kita tambah dah. Mana semua kurang lah. Setahun. Terima kasih juga saya ucapkan pada pasangan masing-masing. Sokongan. Kerana daripada sokongan beliau dan sokongan beliau, maknanya pasangannya dapat menghadirkan diri. Kalau tak ada dari sokongan beliau, itulah pasangannya kita tidak dapat. Siapa yang dapat menghadirkan diri dan bagi yang tak hadir, insyaAllah semoga ditawarkan mereka dapat menghadirkan diri. Merayakan perjumpaan dunia kita ini. Semua pemenangnya satu orang saja. Itu jumlah kacang itu tak silap saya 119. Jadi yang teka tu 120. Dia hampir 1 poin saja. Jadi pemenangnya ialah Izan Arifin. Dipersilakan. Bagi tepukan. Okey, terima hadiah di hadapan. Hadiah. Teka kacang ni, kita teka kacang berapa yang tadi jauh lah. Okey, seterusnya baling bola. Bola tu tahu apa ni, pakai buah mangga, baling botol. Okey, dimenangi oleh Tuan Mahmud kita. Ya, bagi tepukan. Dengan kejatuhan bola sebanyak 5 sahaja. Okey, terima kasih. Seterusnya tiup belon. Tiup belon. Sampai besar, sampai pecah macam bom berbunyi. Okey, dimenangi oleh Asmah Zaini. Tiup belon lah. Okey, seterusnya acara kupas buah mangga. Yang mana mangga diberi menggunakan pisau, buang kulit dia sampai apa ni? Jangan bagi putus. Tapi yang banyak yang putus, kita ukur tengok yang mana yang panjang sikit dia punya kulit tu. Okey, dimenangi oleh Cikgu Ella. Dipersilakan. Ada tu kan? Okey, terima kasih. Okey, acara seterusnya. Menyelam lelaki. Dimenangi oleh Helmi Rantu Ziah. Dipersilakan. Orang muda dia menyelam, dia pandai menyelam. Orang tua, orang dewasa menyelam sambil minum air. Okey, terima kasih.
Seterusnya bahagian perempuan pula, menyelam. Ini cikgu juga, mesti pandai kan cikgu Ella. Dipersilakan untuk menerima hadiah. Menyelam paling lama. Okey, terima kasih cikgu Ella. Seterusnya berenang ke hulu ke hilir 2 round. Lelaki dibenangi oleh Cikgu Nan kita. Dipersilakan. Acara berenang ke hulu ke hilir. Okey, terima kasih. Okey, last kali acara sukan kita berenang perempuan ke hulu ke hilir juga, dibenangi oleh isteri beliau tadi, Ros Muni. Cikgu Muni. Tadi cikgu Nan, Cikgu Muni. Mana Muni? Allah, okey. Dengan baju color orange dia. Okey, selesai saja acara sukan kita untuk pagi tadi. Okey, sambil kita buat acara ni, diminta bolehlah makan ke apa kan, terus makan. Makan mana yang ada. Kalau ada pun ada dengan teh tarik. Okey. Bebe, jangan lupa saya. Jangan tempat tadi aja. Ini macam orang. Ya, sudah mau keluar ni. Lagi satu bulan dia akan keluar. Jadi kami Ceknya. Dia pandai. Dia apa tak ikut ekor dia? Kalau nak pada ekor dia, aku punya ekor dah tu. Kita ikut ni lah banyak tu. Zi. Buat ucapan tahun ni. Tahun ni macam mana ucapan? Ucapan tahun ni macam mana? Hebat ke daripada tahun lepas? InsyaAllah tahun lepas macam mana? Assalamualaikum. Saya ni sebagai wakil dah bercakap lah kan. Majlis kita, program kita kali ini saya rasa amat berjaya juga walaupun jumlahnya kecil. Kecil. Tapi kita peserta kita kecil. Tapi rasanya happening tinggi. Memang tinggi. Sebab kita pula itulah kalau karaoke sebab kita tak duduk dalam kampung orang. Semua sungai-sungai. Private semualah. Private memang privacy. Sesuai memang inilah memang private lah tahun ni. Happening betul-betul lah. Okey. Dengan kawan-kawan yang semua sporting, yang support yang pengurusan. Pengurusan kita support pengurusan. Macam mana dengan tempat ni? Macam tempat ni alhamdulillah. Nak kata nak tenang, orang datang nak bersantai, tenang kan. Jadi sesuai lah. Kan? Macam mana makanan? Makanan terbaik. Makanan terbaik ya? Makan tak pernah lapar dah. Ya. Memang betul-betul makan Betul-betul makan. Okey. Sampai disuap balik lagi dah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Okey, kita jumpa seorang lagi yang untuk tengok dia punya pandangan apa yang kita buat sekarang ni. Boleh ke? Boleh? Ya, boleh. Ni untuk tahun ni macam mana tahun ni? Macam mana sambutan tahun ni dengan tahun lepas? Untuk bulan tahun ni sebenarnya berjaya untuk kita semuanya
agak galak sikit sebab tak ramai kawan-kawan kita dapat mungkin dia orang tu ada musakoh kita tak pernah mungkin naklah ada musakoh kan, tapi harap-harap kalau tahun depan ni boleh ramai lagi lah yang mendorong kita saja. Itu je. Okey, terima kasih banyak-banyak Okey, kita jumpa pula dengan penganjur di tuan rumah ni, macam mana dia punya sambutan tahun ni. Okey, ni tuan Ju, apa yang boleh bercakap untuk tahun ni compare dengan tahun lepas kan? Selamat pagi. Saya sebagai pengajar gembira sangatlah apa kita buat di Perak dulu-dulu kali di Pulau Perak. Jadi kita offer pada kawan-kawan kita punya MDS ni, jadi dapat sambutan jugalah, walaupun tak ramai. Mula-mula tu ramai juga, lepas tu masing-masing ada tugas dan halangan masing-masing juga. Yang mana hadir diucapkan terima kasih. Okey, macam mana kita punya sponsor tahun ni ataupun over ataupun kurang macam mana sponsor tahun ni pada tahun ni? Pada mulanya kita saja nak buat untuk sembang santai saja. Jadi bila kita wawarkan dalam grup besar kita, kita tak ada dapat sponsor sebagaimana kita buat di Balok Kuantan. Jadi semua ada sumbangan-sumbangan daripada kawan-kawan kita juga lah, sedikit untuk menampung kos makan dan hamper hadiah itu lah. Okey, mana tajaan ni adalah individu sendiri, tak ada daripada luar. Memang terbaik lah ya. Okey. Terima kasih kepada sumbangan yang beri sumbangan. InsyaAllah kita akan usahakan lagi buat di lain masa lagi, tengok apa perkembangan selanjutnya. Jadi lepas ni kita akan buat postmortem lah. Okey. Ada yang kekurangan ke, ada yang tak buat haji ke apa ke, akan kita usulkan kemudian. Okey, terima kasih banyak. Bahagian sini. Okey. Inilah keadaan yang sekarang ni kita dah hampir dalam pukul 8 lebih ke 9 mana diorang sedang makan-makan lagi. Alhamdulillah lah, yang apa yang kita rasa tak seronok tapi memang hebat, memang pilih, memang suka, memang makanan memang lebih-lebih. Hingga kalau kita tengok barang masih ada lagi, memang kata enjoy makan lah, memang makanan ada lagi banyak, memang malam ada buat di makanan banyak-banyak lagi Okey, cukup alhamdulillah. Apa yang kita buat ni memang terbaik. Okey, ini pula pihak pengurusan di MIDI apa Kimi Celik inilah pengarah dia lah, yang CEO dia. Apa yang keadaan sekarang ni CEO sini tengok. Siapa nak datang Perak? Boleh datang ke. Okey. Siapa yang ingin datang Perak, keadaan sekarang okey. Saya tahu daripada semua pengunjung-pengunjung daripada Kelantan batch tahun 61, 64, semua nampak, semua tak ada yang bermasalah, semua okey. Terutamanya Abang Mon ni boleh bercakap dengan saya. Nombor 2 Haji. Kita nombor 1 semalam. Okey. Tapi insya-Allah esok datang lagi. Okey, terima kasih banyak ya. Okey. Itulah sedikit yang berkaitan dengan owner yang challenge ini. Memang challenge ini pun memang bagi saya 10 bintang lah. Okey. Terima kasih banyak. InsyaAllah tahun depan dan seterusnya kita akan lebih program yang buat lebih baik lagi. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
collection dari kita semua untuk yang berusaha Encik Jo. Silakan Encik Jo. Silakan Encik Jo. Sebab dia bersusah payah menganjurkan ni dan kita selalu mana-mana pun dia yang menganjurkan kan. Satu lagi hadiah juga tak lupa untuk Encik Salim kita. Dia pun sama juga. Tulang belakang kita orang ni. Kalau tak ada dia orang, dia tak jadi. Okey, Encik. Dan hadiah yang satu lagi ni hadiah personal dari Encik Salim pada sahabat baik dia lah pun. Encik Jo juga. Berbaloi dia tengok urusan. Aduh, hari malam ni betul-betul. Saya pun tak sangka sambutan macam ni. Tak apa. Okey, terima kasih Haji Salim kita kerana memberi sumbangan kepada saya yang tak sepertinya. Okey, next boleh bagi lagi. Okey, terima kasih. Last kali kita jemput Encik Zain kita ke pentas. Ini Encik Zain ni hadiah peribadi juga. Panggil tu duit raya. Ramai-ramai. Okey. Kita nak simpan duit raya pada kawan-kawan dia. Geng. Sebentar. Dah boleh duduk tangan dia tak boleh masuk dah. Tak sibuk sih. Okey, dipersilakan. Ni kita dapat apa ni orang kata dua butuh. Dua butuh kan duit minyak pun tak tahulah apa benda. Jadi benda dalam sampul lah. Sumbangan daripada Encik Zain kita. Perisian peribadi lah. Okey, dipersilakan Abang Haji kita untuk menerima sumbangan daripada Encik Zain. Okey, terima kasih. Seterusnya Tuan Aziz kita. Semoga next ada lagi lah. Encik Zain dia berkongsi rezeki. Okey, seterusnya Ziah untuk menerima sumbangan peribadi daripada Encik Zain. Puan Rosmini. Cikgu Naziah. Seterusnya Cikgu Ella. Cikgu Ella. Saya begitu terharu. Ingatkan budak-budak dapat duit raya, orang tua pun dapat. Okey, seterusnya Emas Zaini. Ketua kita kawan yang dapat kawan di sini. Ojo dia mari. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya Cikgu Udi kita. Udi. Boleh. Apa boleh? Okey, seterusnya Cikgu Zan.
Duit minyak kot tak tahulah. Duit tol ke. Duit buka bayar kereta baru tak tahu kot. Okey, seterusnya Z sendiri. Z. Terima kasih. Hasni. Malam ni tak berhenti pergi hadiah ni. Warna ni. Yalah, bukan malam ni malam hadiah. Malam hadiah. Malam hadiah. Siapa tak mari rugi. Memang tak bergaduh-gaduh. Izan Ripin. Jauh pun bergaduh dah. Awak puas kau mana di mana? Warna kata aku tanya kelik seminggu duduk sini. Okey, seterusnya Mod. Mod. Lain kalah. Dua keping. Biasa dia edikau ni. Okey, seterusnya saya sendiri. Dapat lagi malam ni. Okey, terima kasih bos. Semoga murah rezeki. Malam kata dengar nak balik? Tak jadi. Tak jadi, jangan balik lagi besok. Okey, cantik. Terima kasih. Pak Zin, kita bagi ucapan sikit. Ucapan kepada kawan-kawan Sukhjaya. Macam tu. Assalamualaikum semua dan selamat hari raya. Kali ni saya nampak wajah tu. Okey. Assalamualaikum dan selamat hari raya pada semua. Raya lagi kan? Muk raya lagi. Saya ni tu peserta. Tapi apa-apa yang saya buat itu dengan ikhlas hati. Sampai kita untuk berkongsi rezeki saya dengan sahabat-sahabat semua. Jadi doakanlah hari itu dimudahkan rezeki. InsyaAllah. Okey, ucapan dia pendek tapi berkesan. Berkesan. Terima kasih banyak-banyak Encik kita. Okey. Kita ada Allah selamatkan kamu. 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 Okey, foto kek. Kek pun apa? Ibu kena suap lah. Ibu kena suap. Ibu dia kena suap. Pada Tok Mak dia, suap pada Tok Mak dia. Tok Mak dia mana? Tok Mak dia? Baik, Tok Mak suap ni. Tok Mak mana Tok Mak? Okey, kita pun terkejut juga sambutan ada sambutan macam ni, bagus juga. Surprise. Okey, siap. Okey, misi. Okey, dah tu sayang. Apa habis pula dia? Dapat kek lah, hadiah lain tak ada. Mana hadiah? Apa dia? Ni. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy. Mana bapaknya kan? Okey, dijemput akan saya minta untuk bagi sumbangan pada kanak-kanak kita yang hari jadi. Kita silakan Jason bagi sumbangan ni.
kasih. Zin, kita beri sumbangan pada Suci Dia yang dapat apa dia sambutan hari jadi pada hari ini. Ada lagi hadiah. Oh, terima kasih. Terima kasih. Malam ni tak tidur. Tidur peluk atau? Ha? Kanak-kanak dia suka lah